Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak ajak tentang macam mana kita nak submit medical card contoh medical card. Okey, bila kita buka kita punya MPOS dashboard kan. Dia akan dapat ini dashboard, contoh MPOS dashboard ya. Kemudian kita akan pergi kepada yang paling kiri. Itulah participant management. Tekan paling kiri ni participant management. Kemudian kita akan add, tekan button add. Kita scroll sampai ke bawah sampailah agree ni kan. Dah merah agree ni, tekan dekat agree with above. Okey, tekan sini. Okey, dia akan minta macam ni, dia akan naik new participant. Kita akan select lah, contoh nama dia lelaki yang kita buat Encik. Encik, katakanlah nama dia Ahmad bin Faisal. Kita mesti letak nama penuh dia huruf besar ikut IC. Yang ni kena ikut IC. Okey, Ahmad bin Faisal. Okey, letak nombor penuh. Lepas letak nombor telefon dia. Nombor telefon ni, area ni kod dia 01 berapa. Kalau 010 atas sekali. Lepas tengok 011, 012, katakanlah kod dia 013. Kita pun tekanlah dekat 13. Okey, lepas tu letak nombor telefon dia belakang tu. Contoh 252 5882. Okey. Dah tu tekan OK. Okey, kita slide ke kiri. Slide ke kiri. Okey, ni dekat check completeness ni. Check completeness. Tekan no semua. No. Ada 6. Ada 5. Dah tekan no 5 ni, tekan check kat atas tu. Check completeness ni. Tekan check, dia akan naik sini. The VC assessment is complete. Okey. Okey, lepas tu kita slide lagi. Slide ke kiri lagi, slide to tap to add relationship. Ni abaikan jangan tekan ni. Slide lagi, tap to begin fact finding. Okey, kita kena ini. Tekan tap to begin fact finding. Okey, naik macam ni. Slide ke kiri. Ni pun jangan tak payah buat apa-apa. Slide ke kiri lagi. Okey, sampai dekat option ni. Option 1, 2, 3 ni kita ambil option 2. Select option 2. Dah select, tap slide ke kiri lagi. Okey, is person to be covered same as certificate owner? Adakah orang yang nak di cover ni sama dengan pemegang polisi ni? Kalau dia buat untuk diri dia sendiri, okey, maksudnya samalah, kita tekan yes lah. Tapi kalau dia nak buat untuk anak-anak dia yang bawah 18 tahun, anak dia akan jadi person cover, dan polisi owner tu dia sendiri. Dia ada dua sendiri kan, person to be cover dengan certificate owner. Jadi kalau dia buat untuk anak-anak yang bawah 18, kira no lah, tak sama lah. Maksudnya person to be cover anak dia, certificate owner ni dia sendiri. Tapi kalau untuk dia sendiri medical card ni, ataupun untuk yang individu berumur 18 tahun ke atas, maksudnya yes lah, tekan yes. Ni kan contoh dia buat untuk dia sendiri, yang kita tekan yes. Yes. Okey, dua-dua akan naik nama dia, Ahmad bin Faisal, Ahmad bin Faisal. Kita pun tengok ada pensel tu kan. Lambang pensel yang belah kiri tu, tekan pensel. Tekan situ, kita pun isi maklumat dia. Isi maklumat dia kat sini. Maklumat ni kita isi ID type ni, select ID type dulu. Tekan new Malaysian IC. Buat nombor IC dia. Kata IC dia 910203023445. Okey. Lepas tu kita akan tengok, dia akan auto bila kita masukkan IC, dia akan auto naik dekat sebelah tu. Date of birth dengan age next birthday. Jadi age next birthday A and B ni kita akan isi dekat quotation tu, A and B tu. Okey, gender dia. Jadi kita isi macam biasa yang ni, nickname tak payah. Kita isi yang perlu dia, yang ada bintang-bintang dia. Okey, gender, kita tengok email. Okey, email ni penting email, kita buat email dia Ahmad Faisal 6934 @gmail.com. Kita isi maklumat lagi habis. Lepas tu Malaysian, country of birth, tempat lahir dia pun Malaysia juga. Dah settle belah kanan, kita isi belah kiri pula. Race dia, bangsa dia, contoh Melayu, Malay.
married single, dah tak kahwin ni kan, select Muslim. Smoker, no. Kita tengok berdasarkan maklumat dia bagi. Occupation class, kita ada accountant. Okay, accountant. Kita nak tengok occupation class ni, kita tengok bila kita tekan accountant kan, occupation class kan accountant, kita tengok hujung sekali dia naik nombor 1 dalam kurungan tu. Kalau nombor 1 tu maksudnya kita tulis lah occupation class dia nombor 1. Dia ada 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4. 1 ni yang paling rendah risiko, 4 yang paling tinggi risiko. Jadi kita letak army kan, tentera ataupun polis, dia mungkin naik 4 lah. Okay, annual earn income. Ni kita letak 30,000 ke atas. Orang apa? Dia punya pendapatan tahunan dia. Kalau kita letak sikit sangat, nanti dia akan query lah. Sebab apa? Walaupun mungkin gaji dia 1,200 je kan, sebulan 24, setahun 24,000, kita kena letak dalam dalam 30,000 lah sini. 30,000 annual earn income, pendapatan tahunan. Contoh kita letak dalam, kita letak ni, kita 60,000 lah. 60,000 accountant kan. Residential address, isi alamat dia. 12 32 telah nombor 12 Taman Angsana. Isi huruf besar semua, Taman Angsana. Okey. Lepas tu postcode 68,000, Ampang, Selangor. Okey, Malaysia. Isi macam ni, slide ke bawah. Dia tanya mailing address same as residential address. Kita tekan same ya, tekan tanda ni kan, kotak ni, tekan tanda right. Okey, dah settle. Dah semua isi maklumat ni. Kita pun tekan done. Kalau kita tekan done tak jalan, maksudnya mesti ada maklumat yang kita belum isi lagi. Lepas tu dah isi maklumat kat sini, kita pun slide lagi. Slide ke kiri. Okey, dia naik I have no ni kan, dependent ni kan, tekan I have no dependent. Okey, slide lagi ke kiri. Dia naik yang ni. Children education is not available for LTBA 18 years old and more than 18 years old. Ni untuk children education lah. Kita tak ambil yang tu kan. Tengok kan, dia ada banyak ni kan. Saving investment, income protection, medical healthcare, financial settlement, children education, retirement income, legacy planning. Selalunya kita main dalam 3 benda ya. Saving investment, income protection dengan medical healthcare. Tengok kan, dia ada warna biru muda, warna oren dengan warna hijau. Kita main tu kan. Contoh kawan ni nak buat medical healthcare. Kita akan tarik daripada hijau ni, tengok tekan ni, kita letak sini hijau ni. Kita tarik. Kita tarik bagi dia naik kan sampai hujung. Nampak? Sampai tekan nombor 1. Macam tu contoh. Kalau dia nak buat income protection, kita patah balik yang ni. Kita buat ke income protection, tarik income protection sampai macam tu. Okey, kata kalau dia nak buat ni medical card, kita buka dekat medical healthcare ni, hijau ni, tarik sampai hujung. Okey, dah sampai hujung dah. Kita pun slide ke kiri. Tengok existing certificate, tekan no Okey, selagi slide lagi. Okey, tengok ini secure, moderate, secure, tekan ni. Very dynamic, ambil bawah sekali, very dynamic. Slide lagi. Okey, bahagian prospektif certificate owner ni, income protection ni, tengok. Kita tengok gaji dia berapa tadi. Kita letak tadi 60,000 kan. Maksudnya kita kali 10 kali dengan gaji tahunan dia dekat critical illness ni. Jadi kita letak sini 600,000. 10 kali ganda daripada gaji tahunan dia. Lepas tu sebelah bawah ni 10 tahun. 10 kali ganda kan, 10 tahun. Okey, bawah ni, yang bawah sekali ni, existing ni terletak 200,000. 200,000. Okey. Yang sebelah sini pun sama. Atas ni, amount needed ni kita letak 600,000 kali tadi kan. Okey, sebelah ni pun, bawah ni kita letak 200,000. 200,000. Okey, 200,000, 600,000, 10. Okey. Yang ni yang isi. Okey, dah settle ni, kita pun slide. Slide ke kiri lagi. Yang ni tak payah kacau. Wealth accumulation tak payah kacau. Slide dia ke kiri. Okey, naik yang ni. Dekat bahagian prospective certificate owner fact finding summary ni. Yang macam ni, bawah dia ada macam ni kan. Okey, dia ada
your financial planning. Amount available for takaful planning, amount available for takaful planning single premium. Please indicate approximate amount if your income matching in future. Dia kata kita yang tiga ni, yang pertama atas kali ni kita letak berapa bajet ataupun berapa medical card yang kita ambil dalam setahunan. Contoh klien kita ambil sebulan 200 kan. Katakanlah si Ahmad Faisal ni dia ambil sebulan 200. Yearly dia jadi apa? Yearly jadi 2400 kali 12 kan. 2400 sebulan 200. Lepas tu ni yang single premium ni sebulan. Tulis 200 yearly. Kalau dah gaji dia bawah 5,000, kita letaklah 5,000. Kalau jadi gaji dia 60,000 kan, maksudnya satu bulan gaji dia dalam 5,000 lebih lah. Jadi kita letak 10,000. Kalau gaji dia lebih 5,000 sebelah, kita letak 10,000. Kalau gaji dia kurang dari 5,000, kita akan letak 5,000 kat sini. Ok, dah settle lah bahagian ni. Ok, kita pun slide lagi. 3 ni yang isi. Slide lagi. Ok, dia akan naik 2 medical card dia kan, iGrade Evo ataupun iGrade Nova. Kita nak ni untuk medical card, kita akan ambil iGrade Evo ni kan. Kita tekan dekat iGrade Evo. Ok, dia naik ujung macam ni kan. Tekan pencil. Pencil. Ok, tekan ok tak apa. Naik nama macam tadi kan. Kita slide. Kita select ni, kita ambil customize. Package kita ambil customize. Ok, kita tengok berdasarkan quotation kita buat, dia nak package mana. Nak package mana. Hibah dia kita letak ni kan. Hibah semua kena buat 15,000. Dekat ni hibah mesti letak sekurang-kurangnya 15,000. Memang dia dah masuk sekali plan. Ok, kita tukar contribution ni. Kalau nak bayar monthly, tukar monthly. Nak bayar setengah tahun, half yearly. Nak bayar setahun sekali, yearly, quarterly, tak monthly. Ok, expiry age 80, tak payah ubah. Ok, sinilah bahagian yang kita nak tentukan. Nak buat medical card ni. Contohkan dia ada saving benefit, cover event benefit, accidental benefit, hospitalization and surgical benefit, provider and contributor benefit. Ok, dekat sini kalau tengok saving benefit ni tak payah letak. Saving ni biar hati buka, dia tambah belakang kan, tak payah kacau. Kita nak buka apa sini? Kita nak buka dekat cover event benefit. Cover benefit ni kita tekan tambah hujung dia. Tambah hujung ni, cover event benefit. Kita letak lah. Kita hidupkan dulu tepi ni, tekan button ni, dia naik hijau kan. Hijau. Katakanlah kita letak 10,000. 10,000 kat sini. Maksudnya kalau dia kena penyakit kritikal, dia ada pampasan RM10,000. Okey. Kemudian kita tengok pula dekat hospitalization. Yang accidental benefit tu tak payah buka, tak apa. Tu kalau dia nak ambil kepampasan accident boleh juga. Okey, tekan hospitalization. Okey. Di sini kalau kita buat plan evolusi, kita akan tick bawah sekali. Medi evolusi rider, tekan bawah sekali ni. Tekan bawah sekali, dah hidup hijau, kita select, kita ambil 500 lah. Maksudnya deductible 500. Lepas tu bilik, tengok dia nak ambil bilik apa. Katakanlah dia nak ambil bilik 150, tekan 150. Okey, cover hingga 70 tahun, up age 70. Lepas tu dia nak allowance hospital, tekan atas sekali. Hospital benefit ni, hospitalization benefit tu allowance hospital. Tekan atas sekali, kita isi lah dia nak apa. Kata dia nak ambil RM50 dalam hospital. 50. Okey. Lepas tu provider ni kita hidupkan lah. Provider ni maksudnya waiver lah. Provider ni apa-apa berlaku dekat kalau dia kena penyakit kritikal, dia akan waive bayaran bulanan tu. Caruman bulanan tak kena bayar dah. Ambil lah, Uki dah tak ambil ni kan. Tekan hidupkan hujung ni, hidupkan dah. Tak payah buat. Dah siap macam ni. Okey, kita nak buat macam mana lagi? Kita pun calculate. Tunggu dia loading tu. Okey, dah loading. Kita slide ke kiri, dia naik macam ni kan. Kita generate quotation. Okey, dia naik macam ni, tekan done. Tunggu dia loading dulu. Okey, dah naik macam ni kan. Ahmad bin Faisal ni. Okey, macam ni. Kita tengok harga dia apa? 18525. Okey lah, tak lebih lah kita punya bajet 200 tadi. Okey. Ni harga bulanan lah. Bulanan kita tengok. Okey, baik. Kalau nak tengok dia punya anggaran simpanan tahunan dia, dekat bawah lah. Dekat slide sampai ke bawah ni, cari dekat
Riders, cari ni. Basic riders ni. Basic riders ni scenario Y dekat surrender value ni, scenario Y dekat kolom G tu, kat bahagian ni. Ni bajet yang dia mungkin dapat lah kalau dia surrender ataupun dia berlaku atau apa. Dia tamatkan polisi dalam berapa tahun tu, tahun kat ujung ni. Okay, baik. Dah sini kita back balik. Back. Okay, the next je ni kan, klik tanda right tu kan, and select save and exit to return to CFF. Ni kita nak confirm ni, kita bukan nak buat quotation lah, kita dah confirm nak submit. Okay, kita klik mana? Klik tanda right. Mana tanda right tu? Hujung sekali ni, atas ni. Ni hujung ni. Okay, kita pun klik, tekan OK. Okay, kita pun klik hujung ni, tanda right ni. Klik dah kena macam ni kan. Save and exit, jangan continue lah, tekan save and exit. Okay, save and exit dah kena ini. Klik plus to complete reason. Plus yang kelabu tau, sini ada 2 plus. Satu warna merah atas tu, satu kelabu bawah. Yang bawah tau. Okay, tekan OK. Kita pun klik yang bawah, kelabu yang bawah ni. Okay, sini select ni, tekan to start new plan. Start new plan. Kita pun done. Done. Dia tulis ni nak click add to COA and select quotation with status complete and reason with R tu before go to proposal. Kita pun okay. Dia suruh klik mana? Klik add to COA. Mana add to COA? Atas ni. Ni. Add to COA. Kita pun okay. Kita tekan add to COA. Sebelum tekan add to COA, tekan ni kan, add to COA, dia akan naik macam ni. Suruh klik kotak mana. Tengok yang mana complete. Agree if complete kan. Kita pun tanda tick kat kotak ni. Tanda tick kotak ni macam tu. Tanda tick kita buat apa? Add to COA bawah ni. Add to COA. Okay. Lepas dia naik macam ni kan. Macam ni. Kita tekan proceed lah. Proceed. Lepas dia naik macam ni lagi. Tanda right kat sini. I have read, agree. Tanda right, proceed lagi. I have read lagi, proceed lagi. Proceed. Lepas naik macam ni, kita bawah ni tekan dan I have read. Lepas tu generate CFF, COA. Slide ke bawah. Lepas tu back lah. Back. Okay, back lagi sekali. Okay, dengan go to proposal. Okay, macam ni. Important notice ni slide ke kiri. Okay, dia tanya, is certificate owner currently bankrupt? Kita pun no lah. No. Lepas kaki tu pula. Tekan kan. Okay, dekat branch ni, select branch, tekan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Okay. Yang lain tak apa dah. Yang lain kita dah isi semua tadi. Okay, dekat sini, bila kita buat quotation medical card, kita submit medical card, dia akan tanya tinggi dengan berat. Sebelum nak send, nak tulis tinggi dengan berat ni, kita pastikan BMI dia pastikan dalam julat yang okey. Maksud dia pada 19 ke 28 maksimum. Height dengan weight ni, macam mana kita nak buat? Kita kena cari dekat BMI calculator dekat Google. Kira dulu dia lelaki ke perempuan ke, berat dia berapa dengan tinggi dia berapa. Kalau setakat lari sikit-sikit tu boleh kita adjust. Kalau lari banyak jangan cipasai. Okay, contoh berat dia 160, berat dia 60, tinggi dia 165. Okey lah, BMI dia dalam 23. Okey. Tapi kalau tinggi dia 160, berat dia sampai 148, BMI 40 lebih, jangan cik pasal, memang terang-terang tendang. Takkan lulusnya. BMI penting kat sini. Okey, kita buat kan. Okey, head dia tinggi 165, berat dia 60. Okey. Macam ni lah. Okey lah. Occupation tadi apa dia? Accountant kan. Kat sini kita isi industri dia. Kata dia bahagian accountant, bahagian apa? Building and construction. Okey, tekan building. Exit nature, dia buat kerja apa kat sana? Kita kata dia office, dia kerja dalam office kan. Work in office. In office. Okay. Lepas tu nature business, dia buat pasal apa? Pasal building, bangunan. Ataupun dia buat pasal apa? Kita boleh accounting lah, accounting. Okay, accounting macam ni. Lepas tu alamat company dia.
Nama dengan alamat company tak payah lebih panjang. Contohlah company dia nama, kita kata sini RSF Sendirian Berhad. Alamat dia dekat mana? Dekat Puchong kata. Kita pun buat Puchong. Dah macam tu ya. Jangan panjang-panjang. Okey. Lepas tu tulis. Dia ada buah tu apa? Source of fund and wealth. Tekan tambah hujung ni. Okey. Tulis kat atas tu. Atas tu ambil employment kan. Okey, employment. Bawah tu dia ada lagi kan. Nombor 2 tu kan. 1 dengan 2. 2 ni tekanlah ambil saving or deposit. Okey dah. Macam tu. Okey, residential address dah ada tadi. Tamat dengan sana. Okey, yang lain semua tak ada dah. Dah jadi ni, kita pun slide slide ke kiri lagi. Naik jadi kan 18525 kan, slide. Okey, dah siap macam ni, kita pun slide lagi ke kiri. Naik payment method. Ni last ni. Payment method kata dia bayar pakai credit card. Credit card. Ingat kalau credit card dia akan jadi bayar tu sebulan. Credit card ni maksudnya dua-dua lah, debit dan kredit lah, sama lah. Debit card pun boleh. Okey. Tapi kalau dia bayar pakai gyro, dia akan jadi double. Dia kena bayar 2 bulan. First bayaran dia akan kena bayar 2 bulan. Kalau dia pakai benda lain. Tapi kalau credit card dia akan jadi sebulan dia nampak. 18525. Tu beza dia. Maksudnya kalau dia bayar pakai credit card, dia bayar sebulan. Tapi kalau bayar lain dengan credit card, contohkan dekat sini ada apa lagi? Bank order, gyro, DDA, BPA, tak tahu dah tu. Selalunya orang banyak pakai gyro atau credit card dah. Gyro dia kena bayar 2 bulan first. Okey. Credit card kita pun dah jenis. Naik je ni kita pun slide Kita pilih credit card kan. Slide. Okey, dia naik okey ni kan, tekan okey slide. Okey, ni dia tanya ada penyakit tak? Pastikan semua no lah. Maksudnya kita dah. Dia tanya insurance history. No lah. No. Semua no. Slide lagi no. Okey, lepas tanya ni pula nak declare sekiranya dia ada penyakit. Kalau lah klien kita tu ada besi dekat badan ataupun ada pernah history penyakit semua, kena declare kat sini lah. Tapi kalau declare tu maksudnya kita kena tunggu underwriting lah. Okey. Selalunya kalau clean kita buat no semua bahagian ni kan. Daripada Q1 hingga Q5 ni sampailah Q6 hingga Q10 ni. Kita nak buat macam mana? Kita nak tekan ikut Q. Okey. Tekan no semua. Ni tengok. Orang tak merokok kan, tekan no, dia no. Kalau merokok dia tanya pula. Okey, no. Tekan no 5. Okey, dia ke hijau atas. Dia tekan no semua, atas ni Q1 hingga Q5 ni hijau. Kita tengok Q5B pula, tekan kat Q5B ni. Tekan ke merah kan. Tekan no lagi. No sampai bawah no. Tekan pula Q ni. Jangan slide, tekan Q atas tu. No juga, no. Sampailah habis lah Q5. Okey, no juga. No sampai habis. Tekan last Q6. Okey, no. 2 Q6 tu. 3 sampai 4. Okey, habis. Dah semua hijau atas kan? Semua hijau baru kita slide. Okey, dekat sini atas beneficial owner ni, nomination ni tekan yes. Atas yes, bawah ni no. Okey, lepas tu appointment of nominees. Maksudnya letak dia punya apa orang cerita, dia punya penama sekiranya berlaku pada kematian ataupun cacat kekal. Okey, penama siapa yang akan dapat 15,000 hibah tadi ni. Okey, tekan yes. Okey, tekan okey. Lepas tu slide. Ni tak ada ni dah cancel. Okey, dekat ni nominee form ni. Nominee tadi yang penama. Kita pun tekanlah required, tekan required ni, isi dia punya penama dulu. Slide ke bawah. Okey, tengok dekat add nominee ni, add. Okey, kita buat nama ni Puan. Nama bini dia Rahayu binti Ahmad. Rahayu binti Ahmad, ikut IC untuk nominee. Kemudian select ID type Malaysian. Rahayu ni 920304023446. Okey, Rahayu. Okey, Malaysia, tempat lahir dia. Kita isi je pasal maklumat ni. Mobil nombor tulis 0102458552. Okey. Nationality tulis Malaysian. Okey.
sebelah ni relationship, tulis apa? Wife. Select ni relationship ni wife. Okey. Wife. Okey, peratus berapa persen nak bagi ni? Kalau seorang yang nomini 100% lah. Kalau banyak orang kena bahagi lah 100%. Okey, dah siap je ni. Alamat dia. Alamat yang tadi juga lah. Alamat rumah dia lah. Alamat nomini 12 Taman Angsana ni kan. Taman Angsana. Okey. Postcode 68,000. Ampang, Selangor, tekan Malaysia bawah. Malaysia. Dah siap isi bahagian ni. Dah siap, tekan atas ni, tekan done. Atas hujung kanan ni tekan done. Tekan done, dia akan naik je ni. Dekat tadi yang nomini kan. Okey, ada nama lah. Rahayu binti Ahmad. Okey, lepas tu tekan agree bawah ni. I hereby, dua-dua ni agree. Okey, bawah lagi. Okey, bawah ni I have read and agree. Okey, dah tekan done. Macam ni, tekan done. Okey, dah complete dah nomini. Nampak dah hijau, complete. Dah complete, kita pun slide lagi ke kiri. Slide. Okey, ni kita kena ambil gambar IC dia. IC tu, IC dia lah. Kita tekan capture image. Tekan dia akan naik je ni. Kita pun letak lah dia punya apa kan, ni kan, dalam dia punya ni. Kalau kita letak bawah ni kan, dia akan nampak lah. Oh, dia sebalik macam ni. Contoh kita letak IC, kita pun scan IC tu. Kalau IC contoh ni kan, kita scan IC masuk tutup kotak ni kan. Scan IC masuk tutup kotak ni. Macam ni lah. Kita scan contoh kan. Scan masuk kotak, bila masuk dia akan auto snap lah. Okey, kita pangkah lah sebab tak ada IC. Ni duplicate, ni bohong kan ni, bukan betul pun. Tak ada bohong nama Faisal, Ahmad bin Faisal ni. Okey, sampai kat sini lah. Lepas tu proceed lah sampai habis. Proceed sampai habis. Ni dah habis dah ni. Proceed, settle lah, lepas tu bayar, hantar email. Okey ya.